InDrive. InDrive, InDrive ada perbezaan dengan Grab dan Maxi. Okey, ini InDrive. Jarak kita kena pergi 17 km. So 1 km RM1. Okey tu. Tadi Grab offer saya orang yang sama RM13 je. Jadi short RM4. Short RM4 saya tak nak ambil lah. Sorry lah, cancel lah. Dia offer lah kan. Ya, InDrive kita boleh counting lah, slogan dia counting kan. Counting harga. So katakanlah saya kata RM17 ni jauh ni, balik kosong kan. Saya nak RM20. Saya klik RM20. Kalau orang tu nak, dia ambil lah. Tapi kalau dia tak nak, kita klik dia tak nak, selagi mana dia tak dapat tak right tu, kita masih lagi dapat tengok. Selagi mana ada dalam senarai. Sekarang saya ada di Bentong Pahang. Jadi saya buka Grab tadi, tak ada sangat apa. Ni hari raya ketiga kan. Okey. InDrive adalah satu kan. Memang ada orang guna lah, adalah satu. Semalam pun ada orang pergi KL tapi harga sangat murah pula. Tapi saya ambil lah juga, hantar ke KL pada harga RM40. Sebenarnya jarak 70, sepatutnya sekurang-kurangnya RM70 lah kan. Tetapi sebab saya pergi KL tu, lepas tu saya pulun lah InDrive. Ada banyak. Ini saya punya yang mana semalam. Semalam memang ada banyak lah KL. Saya pulun InDrive saja. Grab ada sikit-sikit je. Sebab kan InDrive ni kita boleh tengok ride. Kita boleh tengok ride, kita boleh tengok harga. Oh, yang tadi dah hilang dah. Mungkinlah dia dah dapat orang lain kan. Jadi kita boleh tengok dalam list ni mana-mana yang cari kereta tapi tak dapat tu, kita boleh tengok, kita boleh offer harga. Kalau dia nak, ambil lah kan. Kalau dia tak nak, tak apa. Selagi mana dia tak dapat tu, kita masih boleh tengok kan. Jadi andai kata kita tak apalah, kita ambil je lah harga terendah kan. Kalau dia tak nak harga up, tak nak tambah extra, selagi mana tu, mana tahu dia sama ada dia tukar fikiran ataupun kita yang tukar fikiran kan. Kita kata tak apalah, kita ambil je lah. Itulah perbezaan dengan InDrive. Tapi InDrive kena masuk modal lah. Masuk modal minimum RM12. Secara bank in pun boleh, secara debit card pun boleh, secara beli kredit di 7-Eleven pun boleh. Lagi senang daripada Grab. Itu kelebihan, perbezaan daripada Grab dan Maxim. Ini memang tak ada lah sangat. Tadi dah ada satu je kan. Tapi kalau genting pun ada banyak. Tapi genting Highland murah sangat lah. Rasa sebab kita nak naik ke atas tu. Okey lah, setakat ini sajalah sebab bising lah. Nanti kita cerita lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya di Jalan Raya kepada rakan-rakan pemandu e-hailing semua ya. Okey.